Hari tu ada seorang hamba Allah ni, dia bagi tahu dekat Fiza. Dia beli 5 tahun dah emas ni tapi tak untung-untung. Okey, jom Fiza kongsikan kiraan keuntungan emas public gold dengan harga sebenar 5 tahun yang lepas, iaitu pada tahun 2020. Okey, katakanlah kita beli emas 1 gram pada tahun 2020 dengan harga RM216 melalui akaun emas Gap. Selepas 5 tahun simpan, hari ini jika kita nak jual emas semula, 1 gram ni akan dapat RM595 dekat dalam akaun bank kita. Setelah 5 tahun, kita akan dapat keuntungan sebanyak RM339 ataupun 157%. Jadi, keuntungan dalam masa 1 tahun adalah sebanyak 31.38 secara purata. Walaupun kita hanya simpan 1 gram emas tanpa pertambahan gram dekat dalam akaun, kita masih dapat untung yang lebih tinggi berbanding kalau kita simpan di SB ataupun tabung haji. Untuk pastikan tabungan kita ni berjaya, sebenarnya bukan hanya mengharapkan kenaikan harga emas. Jika 5 tahun yang lepas kita hanya ada 1 gram, letakkanlah matlamat supaya kita boleh memiliki 10 gram, malah 100 gram emas dekat dalam simpanan kita. So, nak mulakan simpan emas, boleh isi brosur dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpan emas hari ini.